dan aku akan tekan enter. Kita boleh nampak dekat sini ada ramai orang tengah buat donation dekat atas sekarang ni. Ramai orang tengah buat donation. Kita boleh tengok dekat ni status dia. Dan katakanlah kalau aku masukkan nama aku sekali, okey lah, aku nampak macam ada orang tengah buat donation, aku pun nak join sekali buat donation. Nama aku ada terpapar dekat atas sini. Dan aku akan tekan derma dan aku boleh nampak nama aku dekat atas tu lah. Sekarang ni tengah laju sangat. Okay, YouTube demo tadi boleh nampak. Dan ini dia punya konsep yang aku nak tunjuk pada hari ni. Ini aku bagi sneak peek apa yang aku akan ajar ataupun buat dalam minggu depan punya CMS. Ini salah satu contoh kalau orang ramai sangat pakai kau punya sistem. Okay. Dan macam mana kita nak cater sistem kita ni untuk support. Sebab sekarang ni 1,000 orang tengah nak cuba buat notification. Sistem ni tengah viral dan orang tengah nak buat bayar-bayar semua-semua. Macam mana kita nak handle semua ni. Ni salah satu je lah. Ini perlukan pengalaman, perlukan ilmu. Tapi aku tunjuk untuk korang untuk nampak macam okay, menarik. Kalau aku belajar ni, ini antara benda yang aku boleh buat. Yang aku pakai ni Ruby on Rails lah. Korang pun dah tahu dah. Ni hari 21. Aku pakai